Kita hidup dalam zaman yang penuh cabaran, di mana satu keputusan seorang pemimpin boleh menentukan masa depan ribuan orang. Tetapi apa yang berlaku apabila keputusan itu dibeli dengan rasuah? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kita lihat bagaimana tokoh politik dan korporat terlibat dalam penyalahgunaan kuasa. Dan kesannya bukan kecil, ia meruntuhkan kepercayaan rakyat. Pertama, kesan terhadap rakyat. Rasuah bukan sekadar ambil duit. Ia menyebabkan projek terbengkalai, hospital tidak siap, sekolah tidak mencukupi kemudahan. Semua itu berpunca daripada individu yang pilih kepentingan diri daripada amanah. Kedua, rasuah menjejaskan kepercayaan institusi. Bila pemimpin hilang integriti, rakyat hilang keyakinan. Bila kepercayaan hilang, negara sukar bergerak ke hadapan. Kita mula ragu siapa yang sebenarnya menjaga kepentingan kita. Ketiga, ketulusan. Pemimpin yang berintegriti tidak takut pada ketulusan. Sebab ketulusan ialah cara paling mudah untuk rakyat menilai apa yang sedang berlaku. Bila ada ketulusan, penyelewengan lebih sukar berlaku. Bila ada semak imbang, kuasa tidak boleh disalahgunakan. Keempat, peranan masyarakat sebagai watchdog. Integriti pemimpin bukan cukup kalau masyarakat diam. Kita semua ada peranan. Kita perlu bertanya, menilai dan berani melaporkan jika ada salah laku. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Laporkan kesalahan rasuah anda di 8 saluran aduan berikut. Negara yang kuat bukan negara yang tiada masalah, tetapi negara yang berani mengakui, membetulkan dan mencegah rasuah sebelum ia membesar. Integriti pemimpin, harapan negara. Kita tak boleh tunggu pemimpin berubah. Berubah bermula dengan kesedaran rakyat. Jadilah mata dan suara yang berani. Rasuah rosakkan negara. Integriti membina masa depan. Cegah rasuah, pelihara amanah.